Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat memberitahu bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak bukan orang kampung sehingga mudah dikelirukan oleh pihak pengurusan Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB. Hakim, Datuk Colin Lawrence Sequeira yang bersidang di Istana Kehakiman berkata, Mahkamah menolak hujahan pembelaan itu bahawa Najib telah disesatkan oleh syarikat strategik negara sehingga mengundang kepada pendakwaan kes berkenaan. Beliau berkata, Mahkamah juga tidak bersetuju dengan hujahan bahawa bekas Presiden UMNO hanya memberi fokus kepada pentadbiran negara. Susulan itu katanya, tertuduh mengarahkan ahli perniagaan dalam buruan, Loh Taik Jo atau Jo Loh menemani bekas pegawai khas Najib, Datuk Amhari Effendi Nazaruddin bagi urusan syarikat ke Abu Dhabi dan China. Colin yang mengangkat sumpah sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan pada 3 Disember lalu berkata, ada juga keterangan menunjukkan bahawa bekas ahli Parlimen Pekan itu meminta Datuk Seri Ahmad Husni Hanatslah supaya tidak bimbang, selepas bekas Menteri Kewangan II terbabit mengutarakan kemusaikilan mengenai 1MDB. Beliau berkata, Mahkamah menolak hujahan pembelaan bahawa keterangan saksi pendakwaan bersifat dengar cakap kerana penjelasan mereka disokong oleh bukti.